Kenapa bila kita buat konten ataupun korang masukkan lagu, mesti nak kena letak muzik? Kenapa? Adakah kita dah normalisasikan muzik? Kan Nabi dah beritahu muzik itu haram. Terutamanya kita di zaman moden hari ni, kita punya muzik bukan lagi ikut muzik yang macam mana yang dihalalkan oleh Nabi. Kenapa kita nak kena letak konten kita, kena ada lagu katanya ada engagement, itu akan membuatkan lagi viral korang punya konten. Korang, ini nasihat sebagai saudari Islam lah. Kalau korang nak dengar, dengar. Kalau korang tak nak dengar, terpulang pada korang. Sebab apa? Muzik, bila telinga kita biasa dengar Al-Quran, kita akan sukar untuk terima muzik. Percayalah. Sebab apa? Hak dan batil dia tak boleh bergabung sekali. Dulu aku ni suka pada muzik. Memang suka. Nak tidur pun kena ada muzik. Tapi Alhamdulillah, bila Allah bagi taufik dan hidayat, baru kita faham. Bila kita dengar perkara-perkara yang baik, kita tukar surrounding kita tukar pergaulan kita, dan kita banyakkan dekatkan diri kita dengan orang-orang yang beriman, yang sentiasa ingatkan kita mengenai kehidupan akhirat. Dan kita dah biasa dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dialunkan, kita dengar perkara-perkara yang baik. Hati kita tak ada terdetik pun nak dengar ke arah muzik. Kalau dulu masuk dalam kereta kan, dalam kereta mesti nak kena buka muzik. Tapi Alhamdulillah, sebenarnya muzik itu tak menenangkan pun. Dia akan dia akan membuatkan kita ni lebih kusut, lebih terabai. Dan kita lupa akan zikir, kita lupa pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu saya nasihatkan kepada korang lah, sebab waktu kita bawa kereta, kan sekarang ni banyak kan jenis-jenis, kita kadang-kadang kemalangan-kemalangan yang mengejut ni. Sebab aku bimbang, waktu kali terakhir yang kita dengar di telinga kita adalah muzik yang haram. Sebab apa? Ini kita nak jaga takwa. Ini nak cerita pasal orang. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala beritahu zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebab petunjuk kepada Al-Quran adalah orang yang bertakwa, orang yang bawa seluruh kehidupan dia dengan agama Allah dan mereka hindarkan diri mereka apa segala larangan Allah. Jadi saya nasihatkan kepada korang lah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Lebih-lebih lagi kita ni zaman Dajjal. Memang aku nasihatkan, elakkanlah. Dan kalau konten korang kan, elakkanlah perkara-perkara yang ada muzik, elakkanlah. Okey? Sebab apa? Sebab kita dah menormalisasikan. Kita menjadi tauladan. Contoh kalau ada orang yang suka tengok kita punya konten, tapi kita dah ajak mereka ni ke arah kebatilan. Jadi ini terpulang pada korang lah. Kepada korang. Kalau korang orang bertakwa, korang akan dengarlah nasihat ini. Okey? Jadi kalau korang tak boleh nak terima apa nasihat ni, apa yang aku sampaikan, korang swipe je, dan korang tak perlu tinggal pun komen-komen yang membuatkan korang nampak jahil. Boleh InsyaAllah. Sebab kita nak dapat redha Allah. Hidup kita nak dapatkan redha Allah. Ketenangan kita bila kita baca Al-Quran, bila kita solat, bila kita bersama orang-orang yang soleh. Itu ketenangan kita. Ketenangan kita takkan dapat dalam bentuk hiburan, dalam bentuk muzik. Lebih-lebih lagi kita tengok bila kita normalisasikan muzik. Cuba korang tengok. Sekarang ni orang-orang tua pun, penyanyi-penyanyi tua ke, pelakon-pelakon tua ke, bila mereka tak nampak jalan hidayat, mereka akan teruskan kehidupan mereka dengan kebatilan. Minta maaf lah saya sebagai saudari Islam. Kena kita, Islam ni ajar kita untuk amal makruf nahi munkar. Kalau korang tak suka, tak apa. Terpulang pada korang. At least aku dah sampaikan nasihat, dan mudah-mudahan Allah tak turunkan bala. InsyaAllah. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.